uh, perjumpaan dan juga perbincangan di antara US dengan Iran akan diadakan pada pusingan kedua atau kali kedua di Islamabad juga dalam masa terdekat. Rasa berjaya ke kali ini? Mungkin ada sedikit progres lah saya rasanya, tapi bukan 100% kejayaan yang akan diperolehi. Dan saya nampaknya Amerika Syarikat sekarang ni macam sedikit humble lah, walaupun Mr. Trump tidak langsung what we call humble dari sudut punya statement yang dikeluarkan olehnya, tetapi apa yang kita berharap perbincangan kali yang kedua ni boleh reda masalah lah, tetapi jangan harap sangat sebab semua boleh jadi